nombor ISBN. Okey. Dan yang lain tu adalah untuk pinjaman. Okey. Ya. Tapi nanti saya tunjuk. Okay, next. Ini yang student yang masa saya buat tanya jawab tu, diorang bagilah jawapan, dia nampak lah. Diorang boleh buat, memang diorang boleh buat cikgu. Okey. Okey, next. Kita tengok yang saya punya lah. Okay, next. Okey. Jadi saya terus boleh buat peminjam, pinjam, buku. Okey. Dia punya attribute yang tadi cikgu sebut. Dia mesti ada KP, betul? Mesti ada KP. Lepas tu dekat sana juga mesti ada foreign key dia kan? Primary key. Okey, sebab ini adalah many to many, maka dia ada attribute dekat hubungan dia. Okey. Tapi calon dia selalu salah buat. Dia nampak je ID, dia cakap KP. Tak boleh sebab dia berada di hubungan. So dia hanya jadi attribute biasa sahaja. Saya tahu cikgu akan lebih pandai lah terangkan daripada saya, daripada cikgu Okey, dan kena ada kekardinalan, kena tulis lah. MN tu. Cardinality. Cardinality. Dia punya one to one. Yang ini cikgu boleh keluarkan dia kalau nak jadikan dia KP, tapi kena buat hubungan yang lain. Contoh peminjam buat pinjaman ada buku. Macam tu baru boleh. Dia ada 3 ni, peminjam, buat pinjaman tu jadi entiti. Pinjaman ada buku. Baru dekat pinjaman tu boleh jadikan ini sebagai KP. Pinjaman. Tabel pinjaman. Dia bukan pada hubungan. Hubungan sebab tu dia tak boleh jadi ID. Boleh cikgu? Jadi KP. Tapi kena hati-hati masa tu sebab kebanyakan murid bila dia pecah macam tu, dia salah. Dia punya pecahan tu dia salah. Jadi dia cikgu kata kenapa? Cikgu kata senang. Memang senang je. Konsep tu kena fahamkan je. Daripada sini, okay, next. Okay. Terus kita boleh tulis skema hubungan dia. Ni kita nampak lah ni skema hubungan dia. Nama peminjam, dia punya nombor KP ni KP, dan dia punya attribute. Next. Buku. Skema hubungan tu dia macam ni. Okey, dan pinjam. Kalau saya jadikan ID pinjaman itu adalah KP, tapi KA nya adalah nombor KP dan nombor ISBN dekat pinjam. Sebab asalnya table itu ID pinjaman sudah jadi unik. Dia sudah boleh menjadikan dia itu sebagai KP. Boleh cikgu, tapi saya kata pecahkan jadi 3. Pecah jadi 3. Nak tengok macam ni kalau pecah. Jangan lupa je ni. Yang sini sebab pinjaman ni memang dia ID untuk pinjaman tu cikgu. So dia tak boleh pergi sini. Sebab ni yang untuk buku tu memang nombor ISBN. Best sangat. Macam ni cikgu. Macam ni dekat pinjaman ni boleh jadi KP, ID pinjaman tu. Sebab dia menjadi entiti. Buat pinjaman. Tapi dekat situ tak boleh. Buat pinjaman. Pinjaman Buat ada buku. buat pinjaman ada buku. Dia jadi 3 entiti kat sini. Maknanya dekat hubungan tu tak boleh ada conceptual ada masalah.
Kalau cikgu nak letakkan konseptual lagi, sebab dia konseptual, dia letakkan tak ada masalah. Sebab tu as you say, ID is unique, tak ada masalah, tak ada betul, tak ada salah. Okay, how you look at it, ini pun tak betul, tak salah, itu pun tak betul, tak salah. Alright, sebab dalam DSKP kita tak ajar kunci komposit. Tak ada komposit yang digunakan KPKA lah kunci komposit. Konseptual tak salah. Itu pun markah penuh, ini pun markah penuh. Okey ya? Boleh. Sebab itu yang diajarkan pada student Ya, saya. betul. Okey, yang kedua, ISBN tu apa sebenarnya? So every buku ada ISBN yang berbeza kan? Dia kata sama. Gaduh lah. ISBN ikut kategori dia. Kalau Sainscom semua teks Sainscom ISBN sama, betul? Betul? Sama? Sama kan? Okey, kalau sama macam mana boleh jadi kunci prima? Cikgu-cikgu, you tak kata, tadi you kata unik kan? Buku A dengan buku B judul yang sama, ISBN dia pun sama. Okey, macam mana boleh jadi unik? Kita kontrol dengan situasi ya. Okey, bila dia kata itu yang unik, mungkin library dia satu judul ada satu buku je. Now unik tak? Unik. So you jangan petikaikan soalan. Sebab kita kena ada kontrol tu. Faham tak? Alright. Dia boleh jadi unik dengan syarat library itu ada satu saja judul yang itulah. Then it is unique. Alright. So soalan tak salah. Cikgu pun tak salah. Alright. Sebab kita kena kontrol. Kalau saya letak nombor siri buku, kalau tak ada sampel data, kita tak nampak dia unik ke tidak. Adakah nombor siri buku tu ialah satu attribute yang automatically tunjuk sebagai unik? Tidak. Okey. Tapi nombor ISBN, bila kita pakai ISBN, setiap judul ada ISBN dia sendiri. Alright. So kita boleh still gunakan. Okey. Okey, so daripada tadi tu, situasi tu dah boleh ERD, dah boleh Ikut terus kita situasi. dapat skema hubungan. Dan kita boleh terus buat kita skema hubungan, kita boleh terus nampak nak buat jadual penormalan. Cuma dia perlu masukkan nilai sahaja based on skema hubungan tadi. So senang je cikgu sebenarnya. Saya kata senang. Sebab daripada situasi tu, dia terus boleh dapat ERD. Daripada ERD boleh terus skema hubungan. Daripada skema hubungan, terus boleh buat jadual penormalan based on skema hubungan. Data sini dia tak akan berulang. Yang sini semua yang ada dalam data tu semua ada. Dia tak akan pecah yang ni, dia tak akan hilang kat sini. Saya ada buat set macam tu saja. Okey cikgu? Ini perkongsian sikit je lah.